Ni. Macam ni. P. HP. Okey, tak usah tengok. Biar Umi sebut awak tulis, tak usah tengok. RIH. H. Ri. Ha. SIHC. S. Apa tinggi sangat S tu? Separuh. Kena tahu dalam garis buku garis 2 tu kena separuh saja. Dia tak boleh besar. Besar gedabak kan tak muat pula. IHC. TIHT. Hari ni tunggu isi dah. Comel tulis duduk depan cikgu, duduk depan Umi banyak. Baru laju. Wih, WIH wih. Nanti Umi nak oyak. Cara tulis W tu salah. Umi royak atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah. Cerita siapa nak tengok? Dia bukan huruf besar, dia huruf kecil. Okey. YIHY. IHU. ZISZ. Tak ada kena pembaris dah. Tu ada garisan dah. Z. Apa huruf besar, huruf kecil. ZIHZ. Okey, sekarang habis dah tu set I. Sekarang set U pula. BUH bu. Tengok. B tu. B dia tak ada lebih tepi bawah. Gitu. Dia tak ada lebih. Okey, comel dah tu. Lepas bu ke apa? CUHQ. Mulut kena bunyi. Kenapa huruf besar? Berarti molek semua ni huruf kecil. Tak ada huruf besar. Buat comel-comel. Banyak lelaki je rumah nanti ni. Humairah belajar dengan Humairah tak? Humairah kata tak boleh nak ajar awak. Awak tak boleh belajar dengan dia. Betul? Betul tak? Awak tak boleh belajar dengan dia, betul? Tapi Humairah ajar, boleh ajar Mawadah. Dia ajar Mawadah tu. Dah pandai dah. Adik ada satu lagi. Ada satu. Kena belajar dengan Humairah dah. Nak suruh cepat pandai. Humairah pandai dah baca. Lepas C ke apa? D. Cara tulis D salah. Tulis D ni kena buat C dulu. Siapa? Buat C baru tarik nombor 1 depan dia. C, buat C dulu lah. Baru tarik atas. Bukan buat gitu. Buat gini. Memang betul gini. Buat gini. Buat gini, tarik sini. Gitu. Okay, D. UH tu. Bukan surat berapa tak ada Umi suruh balik. Okay, seterusnya. Sambung isyirah. Lepas du, fu. Sebut diri, eja diri. Umi tak saya eja dah kau.